Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat daftar keluar kumpulan. Untuk membuat daftar keluar kumpulan, mula-mula pergi ke papan permuka. Kemudian tekan rak bilik dan tekan daftar keluar kumpulan. Di sini cari kumpulan yang betul dan di bawah lajur tindakan, tekan butang kelabu. Butang ini membolehkan kita semak transaksi. Dan pastikan jumlah deposit adalah betul. Selepas itu kembali ke senarai folio utama dan kali ini tekan butang kuning ketiga dalam lajur tindakan. Ini akan membawa kita ke halaman daftar keluar. Pulangkan jumlah deposit kepada tetamu dan tekan daftar keluar. Di sini anda boleh cetak folio dan resit. Tekan selesai dan tetamu telah berjaya di daftar keluar. Semoga video ini membantu anda faham cara daftar keluar kumpulan. Terima kasih.